Assalamualaikum, apa khabar semua? Bersama saya Cikgu Wahidah. Topik kita pada hari ini ialah daya. Dalam tajuk ini, kita akan mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan daya serta contohnya. Kita juga akan mengetahui apakah kesan daya ke atas sesuatu objek. Daya. Daya bermaksud tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Kita mengenakan daya untuk melakukan pelbagai aktiviti seharian kita. Lihat dua aktiviti ini. Apakah daya yang dikenakan untuk melakukan aktiviti ini? Daya yang dikenakan ialah daya tarikan dan daya tolakan. Daya tarikan ialah tindakan yang menggerakkan sesuatu objek mendekati kita. Daya tolakan pula ialah tindakan yang menggerakkan sesuatu objek menjauhi kita. Mari kita lihat contoh daya tarikan dan daya tolakan dalam aktiviti seharian kita. Contoh daya tarikan seperti membuka pintu, memakai stokin, menarik beg dan memanjat. Contoh daya tolakan pula seperti menendang bola, menolak troli, membaling bola dan menolak kotak. Terdapat juga aktiviti yang menggunakan kedua-dua daya tolakan dan tarikan seperti menggergaji dan menggosok gigi. Tahukah kamu, daya graviti ialah jenis daya tarikan kerana daya ini menarik semua objek ke arah pusat bumi. Perhatikan situasi ini. Kereta ini bergerak apabila dikenakan daya. Apakah kesan daya ke atas sesuatu objek? Apabila daya dikenakan ke atas objek lain, daya tidak dapat dilihat tetapi kesannya dapat diperhatikan dan dirasai. Terdapat 5 kesan daya. Yang pertama, daya mengubah bentuk objek. Lihat, tiub ubat gigi berubah bentuk apabila ditekan. Tanah liat ditekan untuk menghasilkan pelbagai bentuk pasu bunga. Kedua, daya mengubah arah gerakan objek. Contohnya, pemain memukul bulu tangkis ke arah lawan. Pemain menggelecek bola untuk mengawal arah pergerakan bola. Ketiga, daya mengubah kelajuan objek. Penunggang basikal menambah kelajuan melalui daya yang dikenakan ke atas pedal. Daya daripada ombak dapat menambahkan atau mengurangkan kelajuan kayak. Keempat, daya menggerakkan objek pegun. Contoh situasi pekerja yang menarik troli untuk memindahkan kotak. Pin bowling terjatuh selepas dilanggar oleh bola. Kesan daya yang kelima ialah daya menghentikan objek yang bergerak. Daya dapat menghentikan kereta mainan yang sedang bergerak. Bola dihalang daripada memasuki gawang. Tahukah kamu, terdapat juga daya yang bertindak tanpa perlu bersentuhan. Sikat plastik yang digosok menggunakan kain dapat menarik cebisan kertas melalui daya elektrostatik. Magnet dapat menarik besi melalui daya magnetik. Daya magnetik juga menyebabkan dua batang magnet bar yang sama kutub saling menolak. Daya graviti akan menyebabkan bola jatuh ke bawah apabila dilontarkan. Sampai di sini dahulu topik kita pada hari ini. Jangan lupa siapkan tugasan yang diberikan. Assalamualaikum.